Adai. Hello, Assalamualaikum. Alamak merah. Oh, tak apa. Jalan tutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambung salam ya. Tak apalah. Sekarang jam menunjukkan 1.33 bro. Aduh, penat lah badan. Tapi bukan sebab kerja pun ni banyak lambat ni. Sebab mengkaraokekan diri bersama teman-teman. Minyak satu bot lah, cukup tak Cukup kot aku rasa. So korang layan je lah video. Aku memang tak larat tu ni nak cakap. Aduh. Aku pergi karaoke tadi actually dengan member aku. Masing-masing kaki karaoke. Itu masalah. Pantang dia aja memang kena on punya bro. Woohoo. Tapi kan aku sebenarnya tadi nak balik jalan dekat dia. Bila dah start kan, dah bawa motor ni kan, dia memang lain lah bro. Kau rasa nak jalan-jalan je dengan motor ni. Serius. Kalau kau first bike macam aku lah, dia feeling dia sama lah. Macam maksud aku feeling tu dari segi bunyi lah. Kau tengah pakai 1000 kan, 1000cc, dia punya feeling tu macam tu lah. Oh sedap bro. Bila aku dah duduk atas motor ni balik, tiba-tiba auto ada tenaga nak jalan-jalan. Padahal letih. 2 jam bro karaoke. Penat je dengan menjerit-jerit ni. Aduh. Esok kerja lagi. Aduh malasnya. Tapi balik lambat kan. Orang kata apa, zaman bujang ni lah kita nak ada masa-masa macam ni kan. Kalau dah kahwin so aduh, memang tak rapih lah. Sabar Van sabar ya. Bagi saya jalan dulu Van. Oh jalan baru. Sedap jalan baru. Allah merah pula. What a sound lah bro. You really gonna enjoy this bike lah kalau korang semua beli kan. Kalau nak laju memang tak lah. Tapi kalau korang daripada Kapcai akan rasa motor ni laju lah. Dapat 188 kat out standard, okey lah tu kan.
daily okey je. Kalau korang kerja jauh lah. Kalau kerja dekat, kalau korang sanggup macam aku, Allah plastik aku dulu ni. Kalau korang sanggup macam aku, okey je. Sebab aku, dia tengok orang lah. Sebab aku memang suka pick up tau. So macam motor ni dia kurang sikit pick up. So kau tak rasa lah sangat. Tapi kalau highway macam ni best je. Sini aku kena tank slap oh. Kena slow-slow. Tak boleh laju sangat. Itu apa roadway tu? Lagi satu, aku selalu salah lah simpang ni. Goyang-goyang tu. Laju. Pakai tayar 16 yang tak dapat kat kau lah. Kena panjang lagi. Tayar 15 tu sekejap pun dapat kau. 16 dia berat sikit. Untuk aku okey je. Tak tahulah kalau korang yang pengejar top speed susah sikit lah nak dapat. Aduh. Okeylah geng. Aku rasa video pun sampai sini je. Uyo, aku punya S-Max ni tercabut siap. Bapak S-Max tercabut pula. Aduh. Dia terkulai. Okeylah geng, video pun sampai sini dulu. Sebab mungkin apa pun gelap kan. Aku nak rekod apa kan. So thank you guys for watching.
Apa, kita jumpa di next video. Aku dah tak tahu nak cakap apa dah, siap. Penat gila. Kita jumpa di next video insyaAllah. Jangan lupa 10k subscriber, kita buat ride. Alright, bye guys. Assalamualaikum. Ciao, see you.